Assalamualaikum. Sekarang saya nak tunjuk macam mana kita nak tadi kita dah register client ID, client password, client pass secret tu kan. Nak register dalam Famapo supaya kita dapat hantar e-invoice kepada LHDN kan. Dalam setting ni kita ada e-invoice setting kan. Menu e-invoice setting. Dalam tu kita kena kopikan yang tadilah yang kita buat tadi. Dalam sini secret key kan. Saya ambil client ID, saya Ctrl C dan highlight dan Ctrl C. Saya masuk sini, saya tutup yang ni, yang tadi ni saya boleh delete je. Saya delete semua, saya Ctrl V sini kan. Client ID dan secret key pun saya nak kena. Saya pergi balik, saya copy yang secret key yang baru kan. Yang ni Ctrl C. Kemudian saya masuk sini, saya buat Ctrl V kan. Bila dah buat yang ni, saya boleh check. Klik sini, kita check, dia akan bagi login successful kan. Dan maknanya ID dengan secret key kita okey, boleh diterima di sistem kan. Kemudian saya save dulu ini, tekan OK. Saya pergi kepada, saya akan create satu user, satu supplier ya, saya sendiri, company kita sendiri ya, yang guna supplier supaya kita nak ambil nama, alamat, nombor telefon, postcode yang kena guna dalam masa hantar invoice ya. Saya create satu katalah dalam supplier ni, contoh saya buat satu lah demo HQ lah, saya ambil demo HQ tak ada. Saya kena register registration ni BRN lah dengan TIN dia, saya kena masukkan. Jadi saya ambil daripada sini, saya letak kata registration BRN je. Yang ini Ctrl C. Ctrl C BRN, Ctrl V dan TIN dia. TIN dia kita boleh ambil daripada website tadi pun boleh juga. Dalam website sini pun ada TIN number sini sama juga. Kita Ctrl C sini boleh. Ctrl C. Tapi sini tak bagi tahu taxpayer apa tu ROC, sebab ini nama saya sendirian, bukan company punya kan. Saya masuk sini, saya letak TIN dia sini, Ctrl V kan. Kemudian sekarang kalau kita dah activate my invoice, e-invoice kalau saya save, dia akan check sama ada ini betul ke tidak. Kalau salah, dia tak boleh masuk. Contoh saya masuk TIN lain kan, saya save, dia kata invalid, fail kan. Saya masuk balik, save yang betul. Kemudian saya pergi balik pada ni setting tadi. Setting tadi saya masuk outlet saya demo HQ kan. Ada yang keluar BRN kan. Saya sini saya boleh search, boleh save kan. Dia kata check validation successful. Kemudian kena masuk lain lah. Yang lain katalah SST kita. Ini description kita punya bisnes kita buat apa. Ini kena ada. SST optional kan. MSIC kena ada. Contoh katalah sini retail kan. Kita jual retail. Retail apa kan. Retail panjang sangat dia punya list sangat banyak. Retail specialized in sales and retail pharmaceutical kan. Betul lah tu kan. Kemudian activity kan ni, kalau kita pakai text ni, saya letak saja sebab mungkin kena guna text nanti kan. Kemudian save. Okey. Nah, lepas itu bila ni dah masuk semua dah, baru kita boleh gunakan untuk invoice nanti. Sini dah ada. Okey. Invoice ni kita buat macam biasa juga, tak ada apa-apa kan. Kecuali dalam senarai macam wholesale, dalam senarai wholesale ni save tak ada. Nah, dalam wholesale ni kalau kita boleh klik, kita tekan submit je. Kita tekan submit. Okay. Yes. Kita boleh submit banyak record sekali boleh. Nanti dia akan keluar sini status dia. Dah submit kan, nombor ID dia, UUID dia, ataupun bila kita submit kan. Status dia kalau kadang ada error ke tak ada error kan. Ataupun kalau kita nak banyak, kita right click,
Klik dengan shift klik, dan kita akan boleh klik banyak. Contoh kalau kita kemudian kita right klik, send lah, submit. Itu sahaja. Terima kasih.